I nak minta cuti. Ha. Ingatkan nak ajak I pergi tengok wayang ke apa. Rupanya nak cuti. You nak pergi mana? Tak. Bukan. I bukan nak pergi bercuti ke apa. Tapi I nak kena balik kampung. Sebab ada hal penting yang nak kena selesaikan. Tak apa. Tak payah nak explain. I faham sangat. Terima kasih sangat-sangat Cik Anja. I pergi dulu. Jap, lagi satu. Selesai je kerja kat kampung tu, balik KL terus tau. Kita selesaikan hal kita pula. Hal kita? Kejap, I ada apa-apa hal ke dengan Cik Anja? Ada ke? I dah tengok dah video you dengan bekas isteri you tu. Oh.